Kak, cepat baling. Cepatlah semua. Ya, jadi apa dah vlog saya? Alamak, tak nampak. Saya pun tak. Bila dibukakan tak? Ya, one more time. Ha? Saya tahu. Allah. Kenapa tak punya ni? Baru pun Kedelan jadi saya. bunyi bagus. Tapi agak kurang gini. Dia kena buat kuat. Tak, dia punya tu tak kena floor dia tak bunyi Macam lah. Hai guys, hari ni saya buka dengan kawan saya, last minute plan. So sekarang saya dah sampai kat rumah dia, tengah tunggu dia ambil saya. Lepas saya gerak dengan dia. Maybe lah, we'll see how. Update, kita akan gerak ke tempat berbuka tu. Lepas tu kita park situ. Lepas tu kita pergi beli barang, pergi Aeon, satu kereta je. Sebab kalau nak pergi after buka, rasa macam membazir masa. Sekarang pukul 6.10. So apa kata kita gunakan masa tu untuk beli barang IFA. Sekarang 6.57. Kita masih relax kat sini. Buat apa, Pak? Sekarang Aku rasa dah maghrib dah isyak dah. Kita perlu makan lagi guys. 7.30. Tengok pinggan pula. Faham? jom. Oh, jomlah. Okay guys. Sekarang almost 8 kita baru nak makan guys. Kita tahu dah saya. Kita nak makan kat sini. Estetik tak? Malulah, Pak. Kita nak balik dah guys. Hujan gerimis tau. Kau pakai tudung, ada scarf. Aku ni tak ada apa-apa protection pun. Nak balik rumah pun jam. Baiklah bunga api teman saya. Alamak, tak fokus. Ni hantaran saya. Saya nak hantar dah. Yang ni. Terbalik pula, sorry. Ting. Buka dah. Tahu kau ni. Ini pasal balik Buka buka. lah. Nanti Yelah, saya kena buka jugalah. so you nak reveal tu. Huh. Tak payah kan? I semua tak pandai nak ikat di balik. Hi guys, so sekarang 11 something. Kita nak pergi cari Tom Yum. Minggu ni kita lepak kedai Tom Yum pula. Last week kita dah lepak kedai coffee. Dengar lah flash-flash tu. Dia all in sini. Lelaki first time jumpa memang terus jadi kawan. Amin first time kan? Tak nak jumpa. Terus buat ni. Dia kalau first time dengan orang macam tu, Ami okey lah. Tapi kalau dengan first time dengan orang. Tapi tanah ni dia dapat murah air berapa Ingat 100,000. ada nak niaga ni tu kan. Masa. Tapi R&D sini. Hari ni nak bagi sama tekak dengan tekak Mangga kau makan. Tengok rugi lah kedai. Kita kau sewa banyak nanti sakit juga. Lepas tu pergi check doktor di sebab dia bengkak tau. Tapi boleh jalan. So dia tak tear ada masa. Kalau tear tu dah teruk putus lah terus. Jumpa doktor je. Buat x-ray tadi koyak sikit je. Tisu yang tulang kaki kat bawah ni. Tisu tu yang sambungkan tu koyak sikit. Lepas tu doktor kata saya tengok Sama cerita lah. aku tengok yang pulut hitam baik siap. Dizik pulut hitam. Kau kan? Sama juga kita orang beli hitam Tapi dalam berapa hari? Sehari ke tak? Dalam hari yang sama? Lebih lah. Bapak kan? Kau bodoh-bodoh kan? Sebab kau yang bodoh. Macam break tau. Tak tahu. Tak contact. Kot. Dah tahu. So dia dah bagi tahu dia Syawi KL. Tak, mama betul mama nak mama dah. Sabar abang, kita sambung. Ami tak tahu pula dia tengah break. Kalau tak ada, semua orang tak ada untuk aku. Dalam grup Personal.
Tapi memang dah ada insting dah masa dia cakap. Masa dia cakap. Tadi yang kat ikan dengan Mama kan? Ha. Yang dia bawa kereta. Dah nangis-nangis lah, tak boleh bawa. Ingat tak siapa parking kan? Tak ingat. Dah anxiety dah. Rame. Mama marah ai. Kenapa benda itu betul? Lepas tu mama backup. Taklah. Padahal bukti dah ada ni. Sebab dia pandai cakap, manipulate. Mama lagi macam lari rumah masa tu. Jadi dia kalau tukar duit dengan Mama, sedap. Oh, kejap lah masa you kan. Siapa saya lari rumah? $300, $300. Buat satu kadang macam Lebih. duit kereta tak cukup. Syok ni. Tapi dekat side dia saya lah jahat sebab saya tak respect dia lah. Zik. Manipulate lah balik benda tu. Saya lah. Sebab tu dia curang macam tu. Mak dia Okey, Mak. ha? Orang yang baik kan? Sebab mak dia pun dah kena manipulate. Betul. Dia tak tahu apa yang dia nak. Mana kerja? Abang buat Logo lebih kurang semua nama lebih kurang semua. Abang sebab tu orang cakap niat tu kena betul. Biar abang lah mampu dia lah. Abang tak kisah. Abang beli stand. Ada 4 lelaki kan. Dengar ni letak phone. Kalau tak boleh mati. Adam kan macam kalau judi. Lelaki kan masa muda-muda kan suka follow perempuan seksi ramai-ramai kan. So bila nanti dia dah sabar dengar dulu. Nanti bila dia dah berubah tu dia tak nak ada niat nak follow tak? Tak tahu. Tak ada apa bukan. Tak. Tapi lelaki jarang lah. Macam ada yang dah follow. Follow perempuan. Ada je. Dia je. Dia je. Ada yang jarang macam IG kan. Nak remove orang. Tak. Ni Adam yang follow dia. Sama. Tak follow. Tak follow lah. Tapi tak ada niat apa-apa lah. Tak ada. Just follow yang Biasa macam muncul ni lah macam tak ada pun. Tapi kalau dia seksi. Ya. Seksi macam dia seksi. Biasa kalau macam ambil dia kalau perempuan seksi ni kau tutup sama-sama. Okay, sebanyak jawapan. Tada, I dapat tacos. Okay, cerita macam ni. Tadi petang, my brother ask me pergi bazar ke tak. Dia cakap pergi bazar kat Dato' On. Sebab nak beli tacos yang dekat Dato' On tu lah. Yang sedap tu. Memang I teringat-ingat nak makan lagi. Lepas dia kata jauhnya. Dia kata jauh. Lepas tu dia kata tacos apa? He doesn't know what tacos is. So I tengah puasa. Kalau puasa mana nak bercakap. I cakap je lah roti dan biar daging. Lepas tu tahu-tahu petang tadi dia pergi bazar kat area sini. Dia jumpa tacos. Lepas tu dia call I, nak tak tacos? So apa yang I nak sampaikan adalah I tak perlukan boyfriend sebab family I selalu treat I macam princess. Princess treatment only guys. Korang nampak macam kecil tapi bagi I besar. Macam tu lah cerita dia. Dah hilang dah bau. Dah keluar. Raya yang kita bawa dia ni lepak tu bawa kat sini. Betul. Dia kawan. Tapi tu lagi. Ada orang buat ni guys. Sedap guys. Cornflakes, Cadbury. Rajin ni dia nak dan banyak. Sampai dia Hari ni kita ada Ochonki. Vlog saya tahun ni makan je tau. Tak ada muka saya, okey? Hari ni kita makan soto. This is my favourite. Kita ada mixture hari ini. Hi guys, so today saya nak berbuka puasa dengan kawan-kawan saya. Tapi
the traffic is very very bad. Baru saya dah lama tak pakai tudung macam ni. Nampak macam bulan. Macam tu lah. Jam. Sekarang dah pukul 6. Tahu tak? Every time ambil kawan saya ni masih jam. Tak pernah tak jam. That's why I hate traffic light so much. Update 1 jam je saya tak sampai lagi. Now 6:41. Kenapa ya awak tak nak drive? Rambut baru. Aduh, pening ah. Kenapa ya tak nak? Kenapa tak nak drive? Saya mana pun drive. Sebab knowing tu lah. Cantiknya. Siapa siap? Apa lagi? Okey ke bagi turun sini? Okay, macam ni Kak Uda ke? Kak Uda. Hari ni saya Rambut keluar baru, dengan Kak Uda. Taklah, tapi ni nak apa? Highlight Nak gelapkan balik sebab highlight ni terlalu terang untuk saya. Tiba. Tak tahu, ramai cakap tak sesuai pun sebenarnya. Saya bukan nak macam ni. Saya nak coklat terang. Lah masuk bebel. Padahal ini apa nama blog ni? Ifta. Tahulah. Tak tahulah. Redo je lah Weh, 1 jam weh. Dia gerak 5.30, 6.48 sampai rumah gue. Jadi terima kasih lah ya. Sia dia 1 jam tak sampai. Padahal rumah dekat je. Tak adalah dekat, tapi macam Selamat balik kerja guys. jam gila teruk weh. Tapi aku balik tadi tak jam. Selalunya jam. Kau tak lalu tempat aku. Tak, maksud aku kalau aku ke tempat kerja aku ke sini jam. Kak Uda guys. Saya rindu Fika. Fika mana? Okay. Okey dah tengoklah kejap kita orang macam mana. Lain dah muka kau. Tahu. Tapi sesuai je. Ya ke? Ada apa tak ke sini? Cuba. Ada tisu kan? Sekarang kita orang kat culture guys. Tak tahu nak pergi mana. Tapi Jadi kita tak boleh ikut langsung kan? ya, tahu berdekat-dekat tadi. Tapi besar lah tempat dia. Nanti Dia tak ada main Andy sebab nanti dia koyak. kau yang baik dulu lagi. Kau yang tak nak Dia orang tak nak, dia orang tak nak. Kau hari dah coklat. Kek dah coklat. Tak nak, takut. Aku 3/10. Ish, Pak Akop. Tapi betul. Sabar, Pak Akop. Pak Akop. Mana ni Jauh dah aku. 3/10. Pak Akop. Kosong terus. 2.5. 3 lah. Negative 1. Satu pun tak. Daging. Kau lupa ke daging tu? Negative 1 tu daging lah. Kau tak kosong makan. Kau Next year. bodoh. Kosong tu dah memang tak sedap. Negative 1 tu dah lagi tak sedap. Next year kita pergi ni. Mana tadi? Lesong. Lesong. Lesung kat mana? Kat bandar. Kita makan kari kepala ikan Tak nak. lesung. Sedap siap. Okay guys, sekarang dia tengah buat TikTok. Macam buat gila je dua-dua. Kau kena suka sikit tau. Ya. Tengok dulu. Kereta sangat aku. Apa perasaan anda terhadap diorang? Saya dah 4 orang. So Tak nak TikTok lain. kita bagilah puaskan enjoy dulu. Biarlah je dulu. Ya, okey kan? Kita dah masuk pun macam Betul lah, okey tak? tak nak cakap apa. Ya. Tapi yang mak orang awak je, bukan saya sekali. Kenapa nak kita? Tiba-tiba moral. Saya. Oh. Aku cakap saya. Oh. Okay. Mana mistake dia? Tengok dulu. Kebodohan apakah ini? Ayo. Aku sini. Ha. Pak sekali. Pak sekali. Tak ada orang kena kan? Alah, tak available. Alamak. Lain. Sepoi betul Alah, lah. ni comel. Macam mana? Ni ke? Itulah paling senang kau tahu tak?
Nika. Hello, diam senyum. Alah bukan benda gitu. Tak remaja. Kau buat apa lah? Dah apa? Balik tinggalkan saya seseorang. Tak baik betul lah dia ni. Memang tak baik tau. Tinggalkan saya seseorang. Memang nak kena. Pergi sama-sama. Balik saya ditinggalkan. Borak-borak pula. Tengok tu. Ada je. Bye-bye. Ma. Tak ada buat. Okay, kakaknya. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Kita pergi KL guys hari ni. Apa perasaan jadi nyamuk kat dalam kereta ni? Dah lah kau baju nyamuk. Nyamuk. Dah nyamuk lah ni. Apa dah perasaan aku selama ni. Nanti tak tahu lah. Tak tahu lah. Kalau ada Akif pun sama juga. Jadi nyamuk juga. Oh, JBO. Okay guys, now 3 PM kita dah sampai TRX. My favorite ever mall. Tapi hari ni saya tak pakai kasut guys. Saya pakai slipper. Hari tu kasut apa kau beli? Cuba try. Yang mana dekat JBO? Dia sebab nikah sana air. Kau ni meh. Tengok. Apa ni? Berseri muka. Hancai lah. Tiba weh. Dia perasan kot video tu untuk dia. So apa? Apa lagu dia? Lagu dia? Sekejap. Bukan 10 malam terakhir ke? Yang tadi. Bunyi apa? Gua main esok tak kau je. Ni tu Sesungguhnya saya penat jadi nyamuk. Sudahlah, enough lah. Dah 6 jam dah. Sempat lagi ni nak batalkan ni. Jarang aja. Tarik. Adam dah dekat sangat Syawal Madam tu. Mana? Sana. Adam ni kenapa Dam? Ke sini Dam. Ha? Mana? Sinilah. So big. Servis pak apa? Ada orang kahwin dalam ni tak Kak Rah? Okey juga. Ada lah kalau tempat dia Sampai guys. Aircon. Outdoor tak aircon lah. Kenapa kau bawa kipas? aku tak tahu. Love. Kaki pula. Maki-maki tu jadi bawa Maki betul lah. Dia kat dalam tak jam. Tidur ke tadi? Saya excited untuk makanan je. Okay. We come here for food. Situation right now. Kalau kat JB buka awal tau. Kat sini 7.27 kita beli ayam gepuk. So dia ada lavender. Pasal ada diorang ni asyik bergaduh je. Ada air sedap. Focus please. Good girl. Guys, nunggu waktu buka lepas konten. Dia buat busy tengok. Beli apa ini? Beli apa? Tunjuklah beli apa? Nak cakap berapa tu? No energy. Ayam gepuk. Sedap. Okay. Sedap. Okay. Okay, ini ada makanan.
tutup? Kenapa tutup? Kenapa tutup? Nanti dah lalat lah. Aduh. Aku tengok kat luar lepas tu aku macam okey lah. Saya hilang guys. Saya nak nangis. Aku keluar lepas tu nak cakap dia nampak sebab nangis. Lepas tu aku macam pergi mana budak ni? Berapa lama? Dah dekat 1 jam. Dah lah tak ada line. Tu kan Nabi tak datang depan aku tak nampak. Saya hilang guys. Dah tak ada line nya. Pasal saya connect lah wifi. Tahu tak? Wifi tak boleh connect. Tak nak pergi lagi. Pokoknya tengok ni, saya tak tipu, saya nak nangis nampak mak saya. Tak ada line nya. Kau mandai-mandai, kau memang dah tak bulan kau. Masalahnya tak cakap apa-apa. Aku cakap aku keluar. Kau kat sini. Guys, kau keluar. Tempat ni cantik kan? Tapi kau tak cakap kau mana. Aku ingat kau tengok kat luar sebab kau macam serabut lah ramai orang kat situ. Maksudnya masa aku jalan tu aku tak dapat ambil pun. Aku baru keluar. Mak dia lalu depan nanti masa. Aku keluar je. Jangan datang my tag tak ada line. Korang. Ni kalau orang tanya beli kat booth mana tak tahu nak jawab apa. Ni kalau orang tanya beli kat booth mana tak tahu nak jawab apa. Nampak kaki abang kat situ juga. Ni booth JB guys. Taklah budak ni. Dia cakap Dia mengadu kat kakak saya. kan dia dekat luar kedai tu je lah. Lepas tu dia pergi keluar daripada hall tu, dia pergi toilet. Lepas tu dah tak ada line, lepas tu dia tak tahu dekat mana. Cari line tu. Kenny tak share location dengan saya. Ma, dia hilang Ma. Ma, dia hilang Ma. Sebab macam, yelah takkan nak stop. Lepas tu macam dia kena lepas tu bawa lah budak ni ke mana. Masalahnya dia pergi keluar sendiri. Maybe ini kali terakhir saya dapat ikut. Lepas ni saya dah tak dapat ikut. Sebab saya suka hilang-hilang. Sebab dia ada banyak entrance. Diam tak dengan Eddie Ashraf sebab pukul Nerol sakit? Oh tak Oh ya, oh dia marah. Eddie siap kau. Okay, Eddie Ashraf guys. Bukan. Wow. Alah. Saya pilih untuk jadi producer. Tapi bila producer kena pilih pelakon, saya pilih diri saya sendiri. That's the upper hand. Faham. Jadi bila you telah pilih untuk karakter untuk diri you sendiri, siapa? Preparation kebetulan before that saya ada berlakon cerita action juga bersama Abang Zul Arifin. So in the right way lah, memandangkan producer di bawah. Guys, sekarang nak pukul 3 dah guys. Ya, makan pula. Tapak dia kan. Full ke. Sekarang jam pukul 3.22. Kita bersahur bersama Kenny, ada boyfriend, ada Insya, Amir, ya, dan Kara. Selamat burung hantu. The next day. Hi, good morning guys. So now 11 AM. Maybe kita nak pergi public dulu before kita balik JB. Saya rasa bersalah duduk tapi tak beli. So saya belilah satu. Nanti makanlah time buka. Apa? Tunggu. Hi guys, now 9:16 and finally home. Barai yang esok kerja. Conclusion dia tak best sebab saya tak boleh apa-apa kat KL. Lepas tu saya tak nak ikut lagi sebab saya seorang. Semua 246. Saya seorang. Saya nak berbual dengan siapa? So next time saya dengan kawan saya je lah. Okay guys, jangan lupa subscribe. Be kind and always do what makes you happy. Bye bye. Mwah.
nombol. Ni madu nombol. Ini coklat. Ryan budak ni esok kerja pun kerja lah Mak? Kerja punya pasal lah Ni kerja saya. Ni je kerja saya. Babi dah kawan dulu. Sabar. Afika free hair long. Dia long, dia datang tak pakai tudung. Dah puas dah fitnah aku. Biarlah hidup dia. Okay, aku bagi green light. Jarang-jarang. Kita balik tadi apa ni? Saya dapat teman awak ni. Tadi tu. Aduh, yang mana? Alah. Okay, asyik kejap. Saya dapat apa ni? Teman awak ni. Menghargai ke tak? Menghargai lah. Tapi dia tak jadi dah. Apa lah? Aku cakap apa tadi? Apa? Benda tu aku tak tahu. Ada dah sekali tadi. dia tengah-tengah mamai dia sekali macam Ada yang manis-manis tak? Tak ada Nanti saya bagi awak manis. Ros-ros merah. Merah pula Merah pula. Ni ni. Bye dah. Today kita ada pizza. Bebek takut dia bergerak. Lepas tu love sugar.